Assalamualaikum. Kami akan membentangkan mengenai analisa hubungan luar di antara India-Jepun sejak pertengahan abad ke-20 hingga penghujung abad ke-20. Pengenalan. Sejak pertengahan abad ke-20, hubungan luar India-Jepun berkembang dalam konteks geopolitik Asia pasca perang dan perubahan lanskap Perang Dingin. India mencapai kemerdekaan pada tahun 1947, manakala Jepun melalui proses pemulihan selepas Perang Dunia Kedua di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Hubungan diplomatik rasmi dimeterai melalui Treaty of Peace 52 mencerminkan komitmen kedua-dua negara terhadap keamanan dan kerjasama antarabangsa. Perbezaan orientasi dasar luar India dengan pendekatan berkecuali manakala Jepun bersekutu dengan Amerika Syarikat menghadkan kerjasama strategik sepanjang Perang Dunia. Memasuki era pasca Perang Dingin, khususnya 90-an, hubungan bilateral menjadi lebih pragmatik dan meletakkan asas kepada kerjasama strategik pada abad ke-21. Yang pertama ialah hubungan politik dan strategi India-Jepun. Hubungan India-Jepun dibentuk oleh konteks pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin dengan India sebagai negara baharu merdeka dan Jepun memulihkan kedudukan antarabangsa. Dari sudut politik, hubungan ini berasaskan saling menghormati kedaulatan, penolakan imperialisme serta peranan India dalam dasar berkecuali dalam menyokong pemulihan Jepun. Secara strategi, hubungan kekal pragmatik tanpa pakatan ketenteraan formal meskipun berbeza orientasi keselamatan dan menjadi asas kepada kerjasama yang lebih kukuh. Yang pertama adalah hubungan politik pasca Perang Dunia Kedua dan peranan India dalam integrasi semula Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun menghadapi pengasingan diplomatik manakala India menekankan pemulihan, pendamaian dan anti-imperialisme dalam hubungan antarabangsa. India tidak menyertai Perjanjian Keamanan San Francisco 51, sebaliknya memeterai Perjanjian Damai 2 Halil 52 dengan mengiktiraf kedaulatan Jepun tanpa syarat ketenteraan atau politik. Sokongan diplomatik India membantu memulihkan imej Jepun di Asia, selaras dengan prinsip solidariti Asia dan penghormatan kedaulatan negara seperti ditekankan oleh Nehru. Pendekatan ini. Yang kedua ialah keselarasan dasar berkecuali India dan strategi keselamatan Jepun semasa Perang Dingin. Hubungan India-Jepun dibentuk dalam konteks persaingan ideologi Blok Barat dan Timur, dengan India berkecuali melalui Non-Alignment Movement, manakala Jepun bersekutu dengan Amerika Syarikat. Dasar berkecuali India membolehkan interaksi pragmatik dengan Jepun tanpa menjejaskan autonomi dasar luar, manakala Jepun mengiktiraf India sebagai kuasa serantau penting. Seterusnya, kerjasama strategik tidak berbentuk pakatan ketenteraan formal, sebaliknya melalui saluran diplomatik dan sokongan terhadap prinsip keamanan antarabangsa. Kedua-dua negara mengekalkan keselarasan dalam forum antarabangsa seperti PBB, menyokong kedaulatan negara, keamanan global dan multilateralisme. Secara keseluruhan, hubungan semasa Perang Dingin menunjukkan keselarasan pragmatik antara dasar berkecuali India dan strategi keselamatan Jepun. Yang terakhir adalah kepentingan strategi Asia dan perkembangan hubungan politik menjelang akhir abad ke-20. Menjelang 1990-an, perubahan geopolitik Asia selepas kejatuhan Kesatuan Soviet mengubah keutamaan strategik dan membuka ruang kepada hubungan pragmatik India-Jepun. India melalui liberalisasi ekonomi 91 muncul sebagai kuasa ekonomi dan politik penting di Asia Selatan. Ianya menarik perhatian Jepun untuk kerjasama strategi. Jepun mula melihat India sebagai rakan penting untuk mengekalkan keseimbangan kuasa di Asia, walaupun tetap terikat dengan Perikatan Keselamatan bersama Amerika Syarikat. Kepentingan bersama dalam keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa mendorong persefahaman strategi walaupun kerjasama ketenteraan masih terhad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini saya akan bentangkan hubungan ekonomi India-Jepun yang dibahagikan kepada 4 subtopik. Yang pertama ialah corak awal hubungan ekonomi. Pada awal 1950-an, hubungan ekonomi masih terhad dan berkembang secara perlahan. India memberi tumpuan kepada pembinaan ekonomi nasional melalui dasar perancangan pusat, menyebabkan pelaburan asing termasuk dari Jepun menjadi terhad. Oleh itu, hubungan lebih tertumpu kepada
kepada bantuan pembangunan dan kerjasama teknikal. Jepun pula masih dalam proses pemulihan pasca perang dan hanya membantu dalam sektor asas seperti tenaga dan keluli. Topik kedua pula ialah perdagangan dua hala dan struktur ekonomi. Dari segi perdagangan, India mengeksport bahan mentah seperti biji timah dan hasil pertanian, manakala Jepun mengeksport barangan perkilangan dan teknologi. Namun jumlah perdagangan masih rendah kerana dasar perlindungan perdagangan India, birokrasi yang kompleks serta kesan krisis minyak pada tahun 19. Subtopik yang ketiga pula ialah bantuan pembangunan Jepun. Pada 1970-an hingga 1980-an, bantuan pembangunan Jepun menjadi teras hubungan ekonomi. Jepun memberi pinjaman mudah dan bantuan teknikal untuk projek infrastruktur seperti pengangkutan, tenaga dan komunikasi. Selain kewangan, bantuan ini juga melibatkan pemindahan teknologi dan kepakaran pengurusan. Subtopik yang keempat pula ialah pelaburan Jepun dan pemindahan teknologi. Mulai tahun 1980-an, pelaburan Jepun mula meningkat dalam sektor automobil, elektronik dan kejuruteraan. Walaupun masih terhad kerana cabaran besar dan infrastruktur yang mengganggu, namun pelaburan ini tetap menuju peningkatan yang standard dalam segi industri dan keupayaan teknologi India dalam jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bidang pendidikan, iaitu pengaruh India dalam pemikiran moral Jepun. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepun mencari asas pendidikan moral semasa zaman Meiji. Falsafah India seperti Buddhism dan Vedanta digunakan sebagai rujukan etika timur. Institusi pendidikan Jepun memperkenalkan kajian Buddhism India awal. Swami Vivekananda menyampaikan idea Vedanta dan kuasai rohani melalui karya dan syarahannya. Contohnya, teks Tripitaka dan kajian Sanskrit mula dipelajari di universiti dan institusi Buddha Jepun. Seterusnya dalam bidang pendidikan juga iaitu interaksi Pan-Asia melalui tokoh intelektual. Pan-Asianism muncul sebagai idea penyatuan pendidikan dan intelektual Asia. Intelektual India dan Jepun bekerjasama menentang dominasi pemikiran Barat. Tokoh seperti Okakura Kakuzo mempromosi konsep tamadun Asia yang bersatu dan Rash Behari Bose tinggal di Jepun dan berinteraksi dengan pendidik serta intelektual di Jepun. Contohnya, pelajar India datang ke Jepun untuk mempelajari sistem pendidikan dan nasionalisme Asia. Kesimpulannya, hubungan India-Jepun pada abad ke-20 berkembang secara sederhana tetapi stabil yang dipengaruhi oleh konteks pasca perang dan perang dingin. Walaupun kerjasama strategik terhad, bantuan ekonomi Jepun dan pertukaran budaya telah mengukuhkan hubungan dua hala. Jelang akhir abad, perubahan geopolitik membuka asas kukuh untuk kerjasama yang lebih erat pada masa hadapan.